Z ataupun di Megastar. Itu untuk beberapa orang je. Tapi tengok sound sistem dia macam mana kan. Jadi ini yang kita perlukan. Kalau kita main sekadar suka-suka, end up nanti diorang yang dalam tu yang komplain, apa ni? Baik pun jangan main je. Baik rugi betul dalam dia. Baik duduk luar ni. Jadi kita, kalau boleh, kita nak bagi satisfaction, puasan kepada mereka supaya apa yang kita sampaikan tu, message yang kita nak berikan itu sampai. Kalau kata kita baca doa dan sebagainya, semua kata rasa doa tu. Kalau kita nyanyi lagu pertahanan, doa kata rasa. Itu kita memerlukan sistem yang bagus juga. Jadi ada siapa-siapa di luar sana yang live kan, luar sana sponsor. Sebab Wings pernah pergi penjara tahun 88 tu, itu yang mencetuskan idea untuk kembali semula tu. Saya tak ingat pun sebenarnya selepas idea ni sampai, baru dia orang cerita balik kita pernah buat di situ dulu. So saya masa idea ni tak ingat dulu. Semua saya terfikirkan apa pun nak buat lagi ni. Sebenarnya di luar ni dah puas dah. Di segala pelusuk dalam Malaysia ni rasanya tak ada tempat kita tak pergi, kecuali tempat-tempat baru buka je. Tempat-tempat lama negeri habis semua dah, daerah banyak kan, banyak nak kita masuk. Semua fikir apa lagi nak buat, mungkin penjara lah. Dan saya pernah lihat kumpulan Amerika, Metallica pernah buat dalam satu penjara. Dia pernah buat. Jadi mungkin bila saya teringat tu kan, cakap okey, kita pergi meeting, saya bawa tim pergi meeting, dan penjara setuju untuk bagi semua. Tahun ni juga lah. Itulah kalau kita dapat sponsor dalam tahun ini, saya sangat berharap untuk saya selesaikan tahun ini dan mungkin sampai ke tahun depan. Jadi perjalanan Wings tu dia penuh di dalam projek Kembara Penjara. Kalau ada pihak yang skeptikal, kenapa pilih mempertikaikan lah, kenapa memilih penjara? Bila kan nak menyanyi ke rumah dia je. Kita gini. Kita nak menghibur, kita nak memberi message. Kita sebenarnya tak pilih tempat tu. Kalau katalah orang-orang yang di ujung sana panggil kita pergi, orang ini panggil kita pergi, tapi sekarang ni dia terfikir niat di hati untuk memberi sedikit keriangan pada mereka-mereka yang di dalam sana. Diorang duduk di dalam sel tu, berdindingkan batu, berpakaian jeriji besi tu. Apa yang diorang lihat? Diorang tak lihat apa. Bertahun, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun tak keluar. Jadi apalah salahnya bagi saya, peranan kami ni untuk berdepan dengan diorang, memberi sedikit hiburan supaya dapat ketenangan, ketenteraman di dalam kandang diorang. So saya rasa ini satu benda yang elok dan saya tidak mahu ada kalau boleh jangan elakkan kononnya. Kenapa kau dalam penjara? Kenapa tak buat sini? Kenapa tak buat sana? Kau panggil lah, aku datang. Konsepnya macam mana? Maksudnya diorang dalam sel tu lah? No, diorang akan keluar ke padang. Duduk dalam sel tu nyanyi kat depan dia. Dia ada dewan, dia ada pagar. Dia ada sel pagar besi. Jadi dia panggil Kawat besi. Bak wire tu confirm dia akan duduk di padang, kita duduk sini. So dia ada jarak dia. Macam mana kita mesyuarat tu hari, kita ada sistem jarak dia untuk dia selamat ada warden penjara kan jaga. Sebenarnya yang di dalam tu tidaklah yang kita sangka macam jahat sangat. Banyakkan kita apa jahat yang dalam negara Malaysia ni yang buat, bukannya ada yang heavy yang macam mana ditipu di Amerika ni kan. Amerika punya movie pun dahsyat, dia jahat tu tak ada dalam Malaysia. Saya tak begitu pun, semua kita ada penjara terbuka yang dia sendiri masuk, dia sendiri keluar. Dia ada 6 tempat yang mana dia sendiri masuk, sendiri keluar. Yang ini semua yang dah melalui proses yang lama, sudah melalui proses insaf dan sebagainya. Dia tahu dia punya hukum, contohnya ada lagi setahun, tapi dibebaskan tanpa syarat. Maknanya kau kena masuk sana, buat aktiviti di situ. Buatlah dia, mungkin dia menyulam ke baju, ke jahit ke benda tu. Dia buat dan dia masuk, cakap keluar, cakap masuk balik. Begitu masuk. Jadi tak adalah serius sangat tentang kejahatan. Maknanya semua dalam penjara juga ada belajar mengaji, ada ustaz-ustaz yang telah memberi ilmu agama ke dalam tu.
kata kawan-kawan saya yang masuk